Media sosial sekarang banyak punca jadi salah faham antara pasangan. Dari isu cemburu sampai kes penceraian. Apa panduan Islam untuk pasangan kekal harmoni walaupun terdedah dengan dunia digital? Maklumlah sekarang ni tak post pasal isteri, dah emo pula isteri. Bang ni kan tak post pasal ni, tak tag isteri. Jadi macam mana kita nak kontrol semua benda tu, berbalik-balik kepada apa ajaran Rasulullah. Okey, secara asasnya dalam keluarga, dalam konteks Islam, keluarga tu itself by right perlu ada 3 elemen ni. Sakinah, mawadah, warahmah. Maknanya keluarga tu secara konsepnya kita balik rumah kita tenang. Konsepnya begitu. Kita balik rumah, kita rasai kasih sayang tu. Itu tempat yang paling nyaman sepatutnya bila kita dah berperang dekat luar. Buat bisnes, jumpa klien, sepatutnya di rumah tempat yang paling lapang, paling tenang, tempat kita merasai kasih sayang dan ketenangan, kelapangan di situ. Tetapi kalaulah itulah tempat paling tak tenang sekali. Kalau boleh aku tak nak balik lah. Rasa macam aku nak jumpa dengan suami aku ni, aku rasa macam malas lah. Aku nak jumpa dengan isteri aku, nak tengok anak-anak aku, rasa macam tak apa-apa gemar lah. Sebab serabut. Makin jumpa dia, makin serabut. Maknanya ada problem dalam rumah tangga dan juga keluarga tersebut. Okey, jadi apa yang kita boleh buat? Kalaulah keluarga kita, sebenarnya keluarga saya macam tu lah. Memang saya serabut sekarang ni. Rasa tak tenang lah. Macam mana Okey. Agama telah ajarkan kepada kita, kadar ketenangan, kelapangan, kebahagiaan pada keluarga tu bukan pada tidak diuji keluarga tersebut. Tapi kepada macam mana kita deal dengan ujian tersebut. Okey. Ujian ni dia boleh jadi azab, dia boleh jadi nikmat. Ujian boleh jadi macam-macam. Mungkin suami problem, isteri problem, rumah tangga tu diuji. Macam mana nak tahu ujian tu azab ataupun nikmat? Kalaulah ujian tersebut buatkan kita ni, suami isteri, laki bini ni makin jauh dengan Allah. Dah tak semayang, dah tak bantu orang, dah tak sedekah, masing-masing tinggi suara, menghina satu sama sendiri, maka itulah ujian yang dikategorikan sebagai azab buat mereka. Tapi kalau ujian yang sama buatkan suami isteri tu makin betulkan hubungan dengan Allah, baiki balik amalan, jumpa dengan ustaz-ustazah, pergi majlis ilmu, kan, bagi masa, bertolak ansur dan sebagainya, maka ujian tu boleh jadi rahmat untuk mereka. Okey. Bagaimana social media ni memberi kesan kepada kesejahteraan, sakinah, mawadah, warahmah pada keluarga? Besar kesan dia. Dalam satu paper yang saya buat masa kat universiti dulu, tajuknya adalah bagaimana addiction social media boleh memberi kesan kepada stres, depress dan anxiety level orang. Okey. Dan akhir saya punya finding tu, memang addiction of social media dia menyumbang pada peningkatan ketiga-tiga faktor tu. Stres, depress dengan anxiety. Kenapa? Sebab pertama, berlaku comparison. Contohlah doktor kan, bergaduh dengan suami. Lepas bergaduh. Bergaduh lah, apa isu pun tak kisahlah, bergaduh. Lepas tu bila bergaduh, buka handphone lah, lagi best, lagi tenang. So buka pula handphone, kita pula jenis follow kawan-kawan dekat social media, kawan sekolah, kawan universiti. Kena pula kita buka-buka, first posting adalah kawan kita post gambar dia dengan suami dia bercuti kat Paris. Alhamdulillah, terima kasih ya Allah kena mengurniakan aku seorang khalifah dan juga imam yang bukan saja pimpin tanganku ke syurga, tapi juga tanganku ke Paris. Ke LV. LV outlet. LV outlet kan. So, kita rasa apa waktu tu? Betul dah tu. Orang kata jodoh tak ke mana. Memang tak ke mana aku. Memang kat rumah je. Tak pergi ke Eiffel Tower pun contoh kan. Sebab apa? Sebab berlaku comparison. So, apa saja comparison yang kita dapat dekat social media, of course dia akan buatkan kita reflect tentang condition kita. Sebenarnya, hakikatnya, apa yang kita dapat hari ni, Allah telah bagi kecukupan sebenarnya. Suami tu takkan tak ada kebaikan dia. Takkan tak ada pun dia punya jasa. Takkan tak ada kot dia punya pengorbanan dia. Takkan tak ada langsung. Tapi kita tak tengok yang tu. Kita nak tengok yang keburukan suami kita, kekurangan suami kita. Dan kita dapat yang buruk tu. Kita ni memang kalau kita start compare dia, kita akan jadi macam tak biasa hidup aku. Contoh doktor, kita ada satu kereta. Kereta kita tu kita beli contoh je 30,000 contoh kan. Kereta itu pun loan 9 tahun, zero deployment kan. Okey, bawa okey je bawa okey. Walaupun tak ada radio, tak apalah, tak ada sport rim. Okey je bawa, relax je pergi ulang alik kerja. Kita mula tak okey bila?
bila jiran kita sudah keluar satu kereta baru. Contohnya Porsche 911 4S Carrera kan, contoh kan. Harga 25 juta contoh kan. Tiba-tiba kereta kita pakai tu dia tak best lah. Apa tak best? Sebab berlaku comparison. So sebenarnya kalau kita ni belajar apa yang Nabi sebut pada kita, iaitu bab dunia Nabi kata tengok orang yang lebih bawah supaya belajar untuk syukur. Dan bab akhirat kena tengok orang yang lebih atas supaya kau tak rasa cukup dan sombong dengan amalan yang kau telah buat. Berlumba-lumba untuk buat baik. Exactly. Fastabiqul khairat. Berlumba-lumba dalam buat kebaikan. Itu antara yang kita boleh buat. Sebab itulah social media ni, manusia ni dia boleh pilih mana-mana saja juzuk dalam kehidupan dia untuk dia paparkan kat social media. Dan selalunya kita akan tunjukkan best-best je. Contohlah, tak cerita doktor lah, saya pun. Jom takat gambar. Takkan takat gambar sekali. Mesti kena at least 10. Dan dalam 10 tu kita akan pilih the best picture. Dan kalau paling penting sekali dalam gambar tu kita nampak kurus dan cantik dan elok. Dan lepas tu pula bukan terus upload, edit dulu. Lepas tu baru upload. Bayangkan kalau gambar pun kita nak upload yang the best picture, apatah lagi cerita dan kisah dalam kehidupan kita. Dan orang lain pula duk tengok, bestnya. Padahal sebenarnya banyak luka-luka dalam kehidupan kita, ujian-ujian kehidupan kita yang kita tak kongsikan pun. Jadi orang rasa hidup kita perfect. Dan sama juga, same goes dengan kita pun. Bila kita tengok kehidupan influencer ke, artis ke, selebriti kat social media, kita hanya nampak apa yang dipaparkan saja. Betul. Tapi di belakang tu, kita tak nampak dan kita rasa hidup kita tak best. Sebenarnya tuan-tuan, ayat mudahnya, hidup kita memang best. Sebab yang menyusun hidup kita Allah. Jangan compare je. Kalau compare, Once compare je, that's it, finish. habis. So hiduplah dalam timeline kita masing-masing. It's okay. Siapa yang tetapkan umur 25 mesti kena ada rumah pertama? Siapa yang kena tetapkan umur 32 kena kahwin? Siapa yang tetapkan umur 38 dah kena ada 4 orang anak? Siapa yang tetapkan ni? Sebab berlaku comparison. Betul. So hiduplah dalam timeline kita, sebab sebaik-baik penyusun adalah Allah, dan Allah sedang menyusun kehidupan kita dengan susunan yang paling baik, cuma kita yang kurang syukur. Hai, Assalamualaikum. Saya Dr. Anis. Untuk anda yang masih tercari-cari nak buat gigi kat mana, jom ke Avicenna. Saya daripada Klinik Pergigian Avicenna. Kami ada 16 branch dan juga siapa kat sini nak cuci gigi, nak buat braces, dan yang paling bestnya kita ada treatment aligner. Dan selain tu juga untuk anda yang nak bawa anak-anak jumpa pakar pergigian kanak-kanak, hanya di Avicenna Kajang. Jadi tunggu apa lagi? Jom ke Avicenna.